Alhamdulillah, bila kita dah set minda kita yang kita ni nak dapat Lailatul Qadar, yang kita ini nak tingkatkan ibadah kita ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak apa yang ditonjolkan dalam diri kita bila mana Allah terima ibadah kita? Kita akan jadi hamba yang taat. Kita akan jadi seorang hamba yang betul-betul statusnya hamba. Apakah sifat hamba? Sifat hamba ni dia taat. Sifat hamba ni taat. Sebab itu apabila kita sedar status kita ni cuma hamba kepada Allah, kita ni cuma hamba kepada Tuhan, maka kita mesti taat apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ini taat dia ada dua cabang. Satu, taat melakukan perintah Allah, taat meninggalkan larangan Allah. Natijah dia, bila kita ikhlas beribadah pada Allah, akan timbullah sifat-sifat itu dalam diri kita. Kita jadi hamba Allah yang taat. Yang kedua, kita tak rasa terbeban dengan apa yang Allah perintahkan pada kita. Malahan kita akan seronok dengan bila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tak rasa kita puasa satu bebanan. Kita tak rasa kita kena solat satu hari 5 kali itu satu bebanan. Kita tak rasa nak keluarkan sebahagian harta kita untuk berinfak itu satu benda yang susah kita nak keluarkan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah kata apa? Sesiapa yang berinfak kemudian dia bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin bahawa setiap infak yang dilakukan itu, setiap kebaikan itu pasti ada reward daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apa natijah dia? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan urusan-urusan kehidupan dia.